Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak buat vlog santai dekat Langkawi. Kalau Komang tahu apa yang aku buat kat sini, aku stay kat mana, aku makan kat mana. Jom, follow aku. Dan pastikan kamu tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Okey, di manakah kita punya kereta sewa? Kereta merah kan? Okey, alhamdulillah. Inilah kereta sewa kita, Nissan Almera, kalau merah. Assalamualaikum. Bang Fazli Ya. Okey bang, apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Okey. Sila Letak barang dulu ya. Okey, Allah boleh. Allah Akbar. Besar bonet dia. Di dalam okey tak Kereta sewa yang kami naik ni daripada Wildan Vacation Langkawi. So kalau kamu nak sewa kereta murah dekat Langkawi, boleh cari Wildan Vacation ni. Ada macam-macam kereta tu. Daripada kereta kecil sampailah kereta besar. Boleh contact lah. Nanti aku share contact kat bawah video tu. Okey? Dah berlalu jalan berliku-liku nak menyampai ke homestay, tapi memang balik lah sebab malam, so kita orang sesat melarat ni pusing-pusing baru dah sampai ke Bohok Villa. Ui, ni lembu ni menghalang laluan kita ni. Syuh, tepi. Pom. Tepi. Okey, bagi laluan. Bagi tepi. Okey, terima kasih. Ni kan berikat lembu. Okey, dah sampai dah. Alhamdulillah. Jom, kita house tour dekat Bohok Villa. Kau tengok pintu ni. Ya Allah, pintu besi ni bang. Ni bukan kayu, besi. Besar tak tu pintu dia. Masya Allah. First time aku jumpa pintu homestay yang besar macam ni. Memang lain macam. Jom, kita masuk dulu. Ya Allah, cantik lah. Wow. Ni lah rupa ruang tamu dia. Ya Allah, cantik kamu. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Luas kamu. So Bohok Villa memang dia open space. Tak ada pintu depan Dia guna blind je. Gila lah, memang cantik lah. Kita ke depan sikit tengok dia punya kawasan pool ya. Nampak tak? Di depan ni memang sawah padi semua. Semalam gelap tak nampak kan. Nanti esok pagi lah aku tunjuk rumah. Ni suasana sawah padi depan swimming pool Bohok Villa ni. Jom, tanpa buang masa, kita house tour bilik pertama. Dekat Bohok Villa ni ada 3 bilik tau. So ni bilik pertama. Dan ni packs paling sikit, 2 orang je packs dia. Jom, kita tour tengok mana rupa bilik dia. Assalamualaikum. Ni dia punya ruang tamu ni. Nampak? Cantik dengan kursi dia, memang kemas lah kursi dia. Jom, kita naik atas. Tengok dia punya bilik dia. Cantik ni, ya Allah. Bilik dia, design dia sangat cozy sangat cozy, sangat relaxing. Kau nampak dia punya suasana pun memang peaceful lah. Peaceful. Ni belum siang ni. Ni belum tengok sawah padi ni. Ni waktu malam ni. Memang cantik.
Oh, dengan sofa panjang kat depan ni. Ada balkoni sini tau. Ada balkoni, boleh keluar juga. Oh ni cantik lah. Tak nampak lah luar, tapi cantik lah. Jom kita naik ke bilik atas. Ni kira bilik yang kedua ni, dan bilik yang paling besar sekali. Assalamualaikum. Guna seling ni dah. Wow, besar ni kak bilik dia. Uish, dahsyat. So bilik yang kat atas ni untuk 8 orang tau. Sebab dia sediakan 8 lah. Dia sediakan 4 katil. 4 queen bed. Ni queen bed kan king bed ni. Nampak gaya macam besar katil lah. Cantik. Dia pun suasana macam open punya glass macam ni lah. Cantik. Ni kalau siang-siang memang cantik lah view dia. Jom kita pergi ke bilik last sekali, iaitu bilik yang ketiga. Jom, kena keluar melalui pool ni. Bilik dia depan pool. Belah sini bang. Nampak tak? Sliding door ni. Jom masuk. Assalamualaikum. Cantik juga bilik dia. Ni lebih macam industrial concept sikit. Tapi still nampak moden lah. Cantik. So bilik yang ini bilik aku stay lah. Bilik ni untuk 5 orang. Ada 1 katil queen kat sini, 3 katil single yang zigzag macam ni. Memang style. Aku first time tengok dia punya katil macam ni. 3 tingkat bang. Jom tengok bilik air dia. Sebelah bilik air dia punya open wardrobe. Dia siap tolak sekali kat situ. Tempat gantung baju semua kat sini lah. Sebab konsep moden kan. So memang simple tapi cantik. Ni bilik air aku mah. Buka sikit pintu dia. Cantik bilik air dia. Memang feeling luxury semua. Ada shower kat sini. Masih ada rain shower kat atas ni bang. Memang cantik lah bilik air dia. Dia compact bilik air dia, tapi sebabkan design dia luxury, so nampak macam luas. Yang penting ada toiletries. Nampak ni. Ada dental kit. Dia punya sabun, bekas sabun batu pun nampak. Memang feel luxury, macam hotel mewah lah. Ini bekas je. Memang cantik. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. Wah. Cantik. Ini tujuh muka ni. Asyik ni. Untuk makan tengah hari ni aku nak makan dekat warung Jati Aisyah. Ni memang underrated punya warung lah. Memang ramai orang tak tahu ni. Selalu pergi tempat yang famous kan. Ini underrated. Orang kampung tahu. Jom tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Sedap tak? Sedap. Mantap lah. Ni ada awak ambil rumah. Teringin nak makan ni lah. Makan pedai dengan hati. Ada makan yang merah juga lah Dang. Sedap tak? Yang merah? Sedap. Sedap
Ni lah Komar. Homestay kami yang kedua. Betul lah tu. Hamada Homestay. Kita makin ni. Alhamdulillah sampailah kita ke Hamada Homestay. Nama homestaynya. Kita punya bilik kat sini. Dia direct ni. Direct sampai ke belakang. Dia punya homestay ada 3-4 unit lah. Belakang sekali pantry. Jom kita house tour tu. Tunggu jap. Orang boleh masuk dulu lah. Jom. Lambat masuklah dulu ya. Sabarlah. Assalamualaikum. Ni dah rupa homestay dia. Simple je. Tapi cantik. Cantik dah kemas. Ni dia punya dapur sini. Lepas tu mana toilet? Saya tunjuk adik toilet. Toilet mana? Tunjuk. Buka. Ni toilet dia. Toilet pun okey. Yang penting ada heater. Ada yang panas adik. Mana bilik adik? Tengok. Tunjuk bilik. Agak. Tunjuk bilik. Bilik yang pertama ni. Bilik ni dulu. Bilik ni dulu. Jom. Oh ni bilik dia. Oh cantik bilik dia. Kemas. Ada open wardrobe. Senang. Boleh jimat ruang. Senang. Ada boleh gosok baju terus kat sini. Ada airbot sekali. Lepas tu bilik kedua kak. Tengok. Bilik kedua. Bilik kedua besar sikit. Luas bilik kedua ni. Sama kat dua-dua katil queen. Ada sejadah juga. Open wardrobe juga. Ada kat Toto. Nak baring-baring sini. Nak tambah lagi seorang dua lepas. No problem. So ini je lah dia punya rupa homestay dia. Simple, kemas dan bersih. Dan bajet. Kalau macam korang nak datang sini, boleh tengok detail harga dan info dekat bawah video aku. Oh ya, sebelum terlupa, aku nak explore dekat belakang rumah Hamada. Tengok ada apa. Tada, surprise. Tengok ni Komar. Ada ladang lembu bang kat belakang. Macam okey tak? Adalah view sikit buat tengok lembu. Tengok ni. Demo tengah lepak. Santai petang katanya. Cuaca berredup. Sejuk. Demo seronok baring. Sabarlah lembu ni. Alhamdulillah kami baru sampai dekat Pantai Cenang. Untuk port kami yang pertama. Kami lepak kat satu kafe ni. Satu kafe yang menarik di Pantai Cenang. Kafe ni baru je buka. Nak tahu kat mana? Jom follow kami. Let's go. Kat depan ni alhamdulillah betul parking kereta depan kafe ni. Ni lah Komar. Kafe Surprise Bloomer. Okay, jom tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Assalamualaikum bang. Mas Zaidi Ya saya. Apa khabar sihat? Tidak mas. Ya saya. Ya bang. Datang. Okey, terima kasih. Popular lah? Bisu, salted caramel, biscoff dengan blueberry. Oh, itu kira macam hot selling lah sini. Hot selling. Hot selling Macam mana kak? Okey, sedap tak? Ya ke? Tapi ni coklat cheese tau. Sedap? Sedap. Nak rasa apa tu? Kek. Macadamia cheesecake. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kacang atas yang buat lagi sedap tau. Aku nak rasa ni strawberry latte. First time aku minum strawberry latte ni. Rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dia just nice lah, rasa kopi. Lepas tu kurang manis. Dia memang 100% guna strawberry punya ni lah. Strawberry punya filling ni. Bawah dia rasa strawberry. Sedap. Aku dah rasa dia punya apa tu? Cinnamon roll. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So roti lah. Dah lembut roti dia. Dia rasa dia punya cinnamon dekat atas ni berserta dengan cheese. Sedap. Memang layan. Ada ni dalam. Ada kakak. Alhamdulillah, selesailah kita orang makan light food dekat Surprise Bloomer Cafe Cenang. Aku memang recommend lah tempat tu.
Dia punya roti, pastry, kek memang sedap lah. Okay, sekarang ni kita orang nak pergi merayak-rayak dekat area Pantai Cenang. Tengok apa yang menarik kat sini. Cadang ni nak mencari coklat. Lepas tu si Adam ni nak main kat tepi pantai sekejap lagi. Lepas tu tengoklah apa lagi kedai-kedai yang boleh kita singgah. Kita singgah. Mana Kak? Oi, Akak kata tinggal belakang. Jom Kak. Ada main buih. Oi, meriah. Oi, banyak balon. Dah tiba, dah join Adam. Sabarlah Kak ni. Oi. Dah malam-malam sikit ni, kita orang dah start lapar balik lah. So kita orang singgah dekat Hidden Langkawi. Dia bukan dekat area Pantai Cenang tau. Dia dekat area Pantai Tengah. Dekat sebelah Park Royal. Nampak Park Royal belakang tu. Okay, jom tengok apa yang menarik kat sini. Nampak kedai cantik. Nak tahu dia punya makanan cantik ke tak? Kita try tengok dulu. Oh, kena queue bang. Oh, ramai orang bang. Macam-macam. To the right, to the left, to the right, to the left. Kami ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-13 tahun kepada keluarga ini. Hai, Assalamualaikum. Aku baru sampai dekat salah satu pot breakfast menarik di Langkawi. Nak tahu kat mana? Tengok ni. Warung Tok Mut. Jom tengok apa yang menarik kat sini. Dia punya kafe dia memang best sebab view sawah padi. Dia akan tunjuk kamu sawah padi. Let's go. Mau tengok menu dia. Ni antara makanan pagi lah yang dia sediakan. Ada nasi lemak, ada bihun. Oh, bihun mamak. Mi goreng mamak pun ada. Ni ada lempeng. Oh, lempeng ni kena rasa bang. Wajib rasa. Roti telur goyang pun ada. Itu je lah untuk makan pagi. Ni semua makan tengah hari. Makan hidang semua dia lah. Macam biasa lah. Dengan minuman. So itu saja menu dia. Simple. Nanti nak rasa makanan dia macam mana. Alhamdulillah menu kita orang sampai lah. Ni antara menu dia ada roti tik-tak. Ada apa tu? Lempeng. Lempeng Tok Mut. Ni special. Jadi aku tunjuk kamu. Aku nak rasa nasi lemak tu. Nasi lemak sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Sambil sotong ni. Sotong pun elok, lembut. Ini yang kita mahu. Sambal dia sedap. Elok, cukup rasa manis dia. Layan. Seterusnya, aku nak makan dia punya roti tik-tak. Tunjuk kamu ni. Telur dia cair. Telur cair kamu. Tengok ni.
Aku goyang sikit Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sedap. Roti lembut. Lembut di dalam, crunchy di luar. Plus dengan telur goyang dengan kaya tu, lagi menambahkan lagi kesedapan roti ni. Ni nak makan dia punya signature lempeng tok mut. Kenapa nama dia lempeng tok mut? Sebab dia campur lempeng kelapa dengan pisang sekali. Jadilah lempeng tok mut. Saya ada gulai ikan tadi. Kita rasa tengok ni cicah sikit dengan kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lempeng ni. Yang best ni lempeng ni, dia boleh rasa sekali tau. Dia boleh rasa dengan kelapa dengan pisang. Dia mixture dia memang sangat rata lah. Boleh rasa dua-dua sekali. Kelapa boleh rasa, pisang boleh rasa. Kena aku namanya gulai ikan ya. Aku ikan tak ambil lagi lah. Tapi gulai kuah dia pun sedap. Macam mana mi goreng sedap tak? Sedap. Ya? Confirm teringat. Kamu teringat Okay, ni awak tengok. Nampak macam tempting ni mi goreng mamak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Full of flavor. Dengan campur bawang goreng dia memang terasa ada punya crispy dia dengan telur dia. Sedap. Pendek kata semua sedap lah sini. Aku memang recommend kat Komo lah. Kalau datang kemari, wajib cuba semua menu kat sini. Ni Komo. View sawah padi dia. Macam cantik tak? Sebelum check out daripada Homestay Hamada, aku tunjuk Komo dia punya pantry. Pantry belah belakang tau, belah hujung sekali. So dekat pantry ni kalau Komo nak basuh kain ataupun nak masak-masak, boleh masak juga kat belakang ni. Ada petak besar juga, boleh simpan barang. Kalau ada barang terlebih banyak, pasal dalam bilik memang dia bagi mini fridge lah. So ni dia punya pantry. Luas juga, tapi kunci lah dia punya pantry tu. Aku tunjuk Komo daripada luar lah. Okay, nampak sikit kan. Lepas ni kita nak ke mana pula? Sementara nak masuk ke homestay yang ketiga, kita pergi pusing-pusing dulu lah area kat sini. Jom, let's go. Alhamdulillah kami sampailah dekat Laksa Rindu Cafe. Jom masuk dalam. Ya kak? Assalamualaikum. Tengah buat live ke tu? Okay, maaf ganggu. Tak apa. Okay, jom. Kita masuk kak. Ui. Tu sungai weh. Masya Allah, cantik air sungai dia rendah weh. Memang dahsyat lah. Okey, Komo, ni antara menu dekat Cafe Laksa Rindu. Dia kalau tak ada laksa memang tak sah lah. Macam contohnya laksa ada. Laksa jantan pada. Komo jantan ke tak? Okey. Macam laksa ada, mi kari pada. Lepas tu ni makanan ringan lah. Cekutuk pisang, cekutuk keledek, rojak buah. Ni semua kentang nugget semua ada lah. Ni semua makanan untuk budak lah ni. Dan last sekali, ni belakang ni air dia. Air dia standard lah. Air standard. Tapi yang penting ada lai cikang. Aku dah order lai cikang ni. Lai cikang kami ada 2 gula bang. Ada 2 gula. Oh, 2 gula Gula apa? Gula putih dan gula merah. Mana yang sedap? Sini cari gula merah. Abang nak try gula merah. Gula merah lah. Gula merah lah sedap. Okey. Jom kita rasa dia punya laksa. Laksa apa nama dia? Sarang. Laksa sarang. Sarang. Sarah ni. Tengok boleh pergi ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap punya kuah laksa dia. Dia tak pekat sangat, tapi dia cukup rasa tau. Dia full of flavor kuah laksa dia. Memang layan. Patut kalau mai sini memang rindu lah kalau rasa laksa sini. Dia kenakan pula dengan lai cikang. Memang habis hati lah. Tak lai cikang. Yang ni lah cikang gula merah lah. Dia dua lah, gula merah, gula putih. Tapi yang akak tu recommend tadi gula merah. Ni antara yang best selling lah kat sini.
Sedap. Aku dah rasa kopok losong pula. Dia potong kecil-kecil, comel. Okey, kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kopok losong dia. Lembut, crunchy, tak liat. Senang makan. Gila mari dah hujan. Apa berani ni ni? Macam biasalah kau mah. Kalau datang Langkawi tak pergi kedai coklat tak sah. So aku baru sampai dekat TS Duty Free Shop. So kedai ni memang dia punya review memang cantik lah. Ni kat area Padang Mak Sirat ni. Jom tengok coklat apa yang ada. Mana anak-anak dia pun dah masuk dulu lah ni. Mencari coklat. Oh ni ya, ramai orang. Nak beli apa kak? Ha? Tengok dulu. Uish, dah ambil dah? Oh, ambil Kinder Bueno. Okay, jom. Kau yang mana kak? Oh ni nut saja ni. Ni nut saja. Aku nut ni boleh jugalah makan, tapi aku lebih suka yang ni caramel lah. Yang caramel lah boleh tak? Ni caramel. Macam menarik Okey, itu je lah kau mah. Tak ada banyak sangat. Boleh lah bawa rasa-rasa tak bagi yang kawan, saudara mara. Hidup ayo. Alhamdulillah, aku dah sampai dekat Rumah Bendang. Inilah kita orang punya homestay yang terakhir. Tapi aku bukan stay kat sini tau. Hari tu aku stay kat rumah opah. Aku stay kat rumah baru ni. Rumah Uda. Ya Allah, cantik apa. Jap. Aku dah ambil anak hujan ni. Elok. Slow kak. Slow. Jap. Slow. Pelan. Ya, tunggu Daddy. Kakak. Inilah kau mah. Rumah Uda. Cantik kan? Okay, jom masuk. Ada surprise ni untuk kakak dengan adik. Okay. Assalamualaikum. Surprise. Tengok ni. Cantik tak? Tengok dia baca apa? Cuba baca. Tulis apa tu? Anniversary lah. Okay. Cantik tak? So dekor anniversary kita orang yang sangat cantik macam ni datangnya daripada Surprise Bloomers. Kalau korang perasan, aku dah pergi kafe dia, Surprise Bloomers malam dekat Cenang. So dia orang ada buat kat dekor untuk special event macam birthday ke, anniversary ke, apa sajalah special event yang korang nak buat. Korang boleh direct contact dia orang untuk buat dekor ni. Dia bukan saja ada kafe, dia ada buat dekor. Dia ada buat kek juga. Macam-macam dia orang buat. Nanti aku share lah dengan detail kontak dekat bawah video aku. Surprise. Kek anniversary. Cantik tak? Cantik. So cheesecake ni pun daripada Surprise Bloomers juga. Terima kasih banyak lah kami ucapkan dekat Surprise Bloomers sediakan dekor dengan kek sekali. Alhamdulillah. Jom kita tour rumah Uda dulu. Dekat belakang ni toilet. So selain daripada katil queen, ada dua lagi katil. Ni katil single satu kat sini, dan depan yang anak-anak tengah duduk tu satu lagi. So inilah layout rumah Uda ni. Sangat klasik. Dalam masa yang sama ada elemen mewah juga dalam rumah ni. Memang cantik rumah dia. Dia tak ada bilik tau. Memang dia open space macam ni. Kalau macam kau ke depan sikit, ni meja makan lah. Kat depan ni dia punya kawasan kitchenette. Lengkap lah dengan air kowe, dengan sinki, dengan peralatan pinggan mangkuk semua dekat bawah ni. Lepas tu ada microwave dekat kat atas. Jom kita kawasan depan pula. Tengok anak-anak lepak-lepak sini memang santai. Tepi kolam pula. Allah, ada payung.
terlepas ke depan tu. Sabarlah. Angin kuat sangat tadi bang, udah terbang bayungnya. Ni orang kat depan dia memang sangat relax dan menenangkan. Untuk TV depan ni asyik ada congkak orang ni. Boleh main congkak je lagi. No problem. Jom kita kawasan luar. Masih hujan lebat lagi ni. Ni boleh ada ruangan meja dan kursi kat luar ni, boleh lepak. Ni kursi malas. Yang best ni kau ada private pool rumah macam memang cantik lah. Private pool memang menghadap sawah padi. Cuma sawah padi ni baru tanam. So dia colour coklat lah. Tapi di depan sebelah sana dah hijau dah. Tak ada hal. Tapi dia lebat pula. Allah Akbar. Pensan. So inilah suasana dia. Ni belah sini lah. Ni suasana kat bilik. Lepas tu belah sini ada satu lagi pintu. Daripada toilet tau. Daripada toilet boleh keluar terus masuk pool. So laluan nak ke pool ada dua. Laluan depan ni dengan laluan belah sini. Jom rumah. Tengok dia punya bilik air. Aku mau tengok atas ni. Siap ada kerih. Dia macam-macam. Ush, tak sabar tengok bilik air. Nampak macam epic lah. Tada. Ya Allah, cantik bilik air kamu. Sangat cantik. Aku tak tahu nak cakap apa. Dia punya design, dia punya architecture bilik airnya dengan campuran antara moden, estetik dan klasik. Sangat cantik. Dengan sinki dia, dia tempat soap, hand soap dia bekas batu tu nampak sangat luxury. Cantik lah. Dia punya kawasan shower room dia. Shower room dia pun cantik. Dia punya tiles colour emerald green. Dia menaikkan lagi dia punya kemewahan bilik air ni. Yang best kamu, pintu ni terus menuju ke pool. Okay, kita buka tengok buka. Tolak je. Ya Allah. Cantik keluar-keluar nampak pool bang. Private pool kat sini. Memang kelas. Cuma hujan je lagi. Kalau dah sidang ni, sekejap lagi aku terjun lah masuk pool. Okay kawan, untuk dinner malam ni aku nak pergi makan dekat Western Food Kaka. Ni kira hidden gem sih dekat dalam kampung ni kawan. Cucuk kampung ni. Jom tengok apa menu western yang menarik kat sini. Let's go. Ni antara menu dekat Western Food Kaka. Dia mostly semua western je lah. Semua chicken chop, semua beef steak, lepas tu fish and chip semua ada lah. Monster spaghetti kat belakang ni. Macam-macam jenis spaghetti lah ada. Daripada carbonara, aglio, bolognese, semua ada. Ni pula menu air dia. Senang menu dia, simple je. Tu guna papan. Senang pegang, kereh. First time aku jumpa fish and chip ada taruh seaweed ni. Ni seaweed ni. Seaweed dengan bawang goreng. Memang style lah. Lepas tu yang kakak punya tu grill chicken chop Dia tahu apa ya? Kerupuk ni. Keripik ni. Cuba rasa tengok. Dia keripik Kita rasa sikit Ni fish and chip dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan memang lembut lah fish and chip. Macam dia marinate tepung keliling tu memang sedap. Layan. Empuk, crunchy. Dia punya presentation cantik. Nak rasa sikit akak punya ni. Akak punya grill chicken. Macam ni pergi dia. Dan mashed potato sekali lah. Alright. Mashed potato sedap. Grill chicken chop memang sedap lah. Tapi yang penting dia mashed potato ni. Memang ada rasa.
tengah menunggu flight ni Koma, nak balik dah. Apa-apa syukur Alhamdulillah, selesailah aku punya vlog Langkawi untuk video kali ni. Semua Koma enjoy tengok video aku, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye-bye Koma. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye.